Okey, apa yang dimaksudkan dengan emas digital tu? Untuk orang ramai tahulah. Kalau dikomparekan antara pelaburan emas ni kan, boleh kita katakan emas ni adalah dalam bentuk jongkong, betul. Emas fizikal lah orang panggil. So apakah perbezaan dengan emas digital lah? Kita ambil lah perbezaan antara emas digital dengan emas fizikal ni. Okey, yang terbaiknya adalah sifat dia adalah you beli emas, you perlu dapat emas. Beli sekarang, dapat sekarang. Beli sekarang, dapat sekarang. Okey. Jadi emas tu adalah sebaiknya adalah di tangan. Maknanya kita pegang emas tu. Okey. Jadi kalau kata emas tu dalam bentuk nombor, kita tak boleh nak pegang. Contoh, kata macam sekarang ni, saya ada 1 dinar. Jadi 1 dinar ni saya boleh pegang. Jadi yang terbaiknya adalah emas dalam bentuk fizikal, yang mana kita simpan sendiri, kita manage sendiri, kita gunakan sendiri untuk apa pun tujuan kita untuk masa akan datang. Jadi emas yang terbaik adalah emas fizikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan emas digital tu? Untuk orang ramai tahulah. Okey, emas digital tu emas yang mana bila kita beli, maknanya kita akan nampak nombor-nombor gram tu di dalam akaun ataupun aplikasi emas tersebutlah. Jadi kita tak boleh nak pegang seperti mana emas fizikal yang macam saya dah sebut tadi. Jadi dia belum menjadi sepenuhnya milik kita.